Berita pemergian aktor legenda Jalil Hamid sememangnya meruntun hati ramai, termasuklah pelakon Eddie Ashraf. Dia mengakui berasa sungguh terkesan dan terkejut sebaik sahaja mendengar khabar duka itu. Lebih-lebih lagi kerana dia sudah mengenali serta bekerjasama dengan Allahyarham sejak zaman kanak-kanak lagi. Momen pertemuan Eddie pada malam tayangan istimewa filem Tarung Unforgiven di ibu kota kemarin memberinya ruang untuk meluahkan rasa. Dalam nada yang sebab dan penuh perasaan, lelaki berusia 33 tahun itu mengimbau kenangan manis bersama arwah. Katanya, Jalil bukan sekadar rakan sekerja, malah lebih daripada itu, bagaikan seorang ayah di lokasi penggambaran. Penuh kasih sayang, mudah didekati dan sentiasa melayan semua orang dengan baik. Bagi Eddie, negara kita baru sahaja kehilangan permata yang amat berharga. Walaupun namanya besar dan bakatnya tiada tandingan, arwah tidak pernah bersikap angkuh atau meletakkan dirinya di tempat tinggi. Sebaliknya, dia sangat merendah diri, santai dan ikhlas dalam setiap perkara yang dilakukan. Sepanjang pengalaman Eddie bertemu dan bekerja dengan ramai pelakon senior, arwah tetap tersenarai antara yang paling baik hati dan sentiasa menganggap semua rakan muda seperti anak sendiri. Ada satu pesanan yang tidak akan luput daripada ingatan Eddie sehingga bila-bila masa. Dulu, arwah pernah berpesan kepadanya agar sentiasa menjaga keluarga dan terus kekal dalam industri ini selagi termampu. Arwah juga mengenali ahli keluarga Eddie, malah rapat dengan ibunya. Tapi nasihat yang paling melekat di hati dan dipegang teguh sehingga hari ini hanyalah satu ayat ringkas. Lakonlah dengan kejujuran sepenuh hati. Sebelum ini, dilaporkan Jalil Hamid menghembuskan nafas terakhir di kediamannya kira-kira pukul 12.30 tengah hari pada hari Isnin. Menurut ahli keluarga, aktor tersohor berusia 69 tahun itu meninggal dunia dengan tenang ketika sedang tidur lena. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.